Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan satu topik penting dalam dunia pelaburan saham iaitu growth stock dan value stock. Ramai pelabur, terutamanya yang baru bermula, sering keliru tentang apa beza kedua-dua jenis saham ini. Dengan memahami perbezaannya, anda boleh pilih strategi pelaburan yang lebih sesuai dengan matlamat keuangan anda. Mari kita mulakan. Pertama, mari kita faham apa itu growth stock. Growth stock atau saham pertumbuhan merujuk kepada syarikat yang dijangka berkembang lebih cepat daripada purata pasaran. Biasanya, syarikat jenis ini tidak menggunakan keuntungan mereka untuk membayar dividen. Sebaliknya, mereka melaburkan semula keuntungan tersebut untuk mengembangkan perniagaan. Contohnya, membuka pasaran baru, meningkatkan teknologi atau memperbesar produk mereka. Growth stock selalunya datang daripada sektor yang sedang berkembang pesat seperti teknologi, bioteknologi dan e-commerce. Saham seperti ini menarik minat pelabur kerana berpotensi memberi pulangan yang besar dalam jangka masa yang panjang. Namun begitu, perlu dilihat growth stock juga datang dengan risiko yang tinggi. Saham mereka juga naik dengan cepat tetapi juga boleh jatuh dengan mendadak apabila syarikat gagal mencapai sasaran pertumbuhan. Mari kita lihat ciri-ciri growth stock. Pertama, pertumbuhan pendapatan syarikatnya biasanya sangat tinggi. Kedua, nisbah PE atau price to earning ratio cenderung tinggi kerana pelabur bayar untuk potensi masa depan. Ketiga, syarikat growth jarang untuk tidak membayar dividen kerana keuntungan dilaburkan semula. Keempat, harganya sangat volatile, turun naik besar boleh berlaku. Kelima, fokus mereka ialah inovasi, skala dan perkembangan pasaran. Dan akhir sekali, penilaian growth lebih bergantung kepada unjuran masa depan daripada nilai buku semasa. Seterusnya, mari kita lihat apa itu value stock. Value stock atau saham nilai merujuk kepada syarikat yang diperdagangkan pada harga yang lebih rendah daripada nilai sebenar mereka. Dalam erti kata lain, saham ini dianggap murah jika dibandingkan dengan fundamental syarikat seperti pendapatan, dividen atau nilai aset. Pelabur value stock biasanya percaya bahawa pasaran sedang meremehkan nilai sebenar syarikat tersebut dan harga saham akan naik apabila lebih ramai sedar tentang potensi syarikat itu. Syarikat value stock biasanya lebih matang, stabil dan mempunyai aliran tunai yang konsisten. Kelebihan utama value stock ialah ia kerap membayar dividen, menjadikan lebih sesuai untuk pelabur yang mahukan kestabilan dan pendapatan yang tetap. Contoh sektor yang sering dikaitkan dengan value stock ialah sektor keuangan, utility dan syarikat barang pengguna asas seperti syarikat bank, elektrik atau makanan harian. Sekarang mari kita lihat ciri-ciri value stock pula. Pertama, value stock sering diperdagangkan pada harga lebih rendah berbanding indikator fundamental seperti PE rendah atau PB rendah. Kedua, ia biasa menawarkan dividen yang lebih konsisten sesuai untuk aliran pendapatan. Ketiga, syarikat value cenderung matang dan stabil dengan aliran tunai yang boleh diramalkan. Keempat, volatility biasanya lebih rendah atau sederhana berbanding growth stock. Kelima, ia sering memberi margin of safety iaitu ruangan untuk kenaikan apabila pasaran kembali menilai semula syarikat. Keenam, ia sesuai untuk strategi buy and hold dan pelabur yang konservatif. Baik, sekarang mari kita bandingkan kedua-duanya secara lebih jelas. Dari segi pulangan, growth stock memberi peluang untuk mendapat keuntungan lebih tinggi dalam jangka masa yang panjang. Tetapi, risikonya juga lebih besar. Harga boleh naik mendadak, tetapi jika syarikat gagal berkembang, harganya juga boleh jatuh dengan teruk. Value stock pula menawarkan kestabilan, pulangan yang sederhana tetapi lebih konsisten. Pelabur value stock juga biasanya mendapat dividen tetap,
sesuatu yang jarang ada pada growth stock. Kalau dari sudut sektor, growth stock lebih banyak datang dari industri baharu dan inovatif seperti teknologi dan bioteknologi. Manakala, value stock lebih banyak daripada industri tradisional yang matang seperti keuangan, utility dan FMCG. Jadi secara ringkas, growth stock sesuai untuk mereka yang sanggup ambil risiko tinggi demi pulangan jangka masa yang panjang. Value stock pula sesuai untuk mereka yang mahukan kestabilan dalam aliran tunai yang lebih konsisten. Sebagai pelabur, anda boleh pilih untuk fokus pada salah satu jenis saham ini. Ia bergantung kepada objektif keuangan dan toleransi risiko anda. Jika anda masih muda dan modal ada yang lebih dan sanggup menghadapi turun naik harga saham, growth stock mungkin lebih sesuai. Tetapi jika anda seorang pelabur yang lebih konservatif, mahukan kestabilan dan sukakan pendapatan pasif daripada dividen, value stock adalah pilihan yang lebih tepat. Ramai juga pelabur memilih untuk menggabungkan kedua-duanya. Dengan cara ini, mereka dapat seimbangkan risiko dan pulangan, di mana growth stock memberi peluang pertumbuhan, manakala value stock pula memberi kestabilan. Kesimpulannya, growth stock dan value stock masing-masing ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Growth stock berpotensi besar dan risikonya lebih tinggi. Value stock pula agak stabil tetapi dividennya lebih konsisten. Sebagai pelabur, yang paling penting ialah anda faham perbezaannya supaya anda boleh buat keputusan pelaburan dengan lebih bijak. Sekian video pendidikan kali ini. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam topik seterusnya bersama A-Markets.